ketika jaga dan ketika tidur. Tak sama macam kita. Zikir dan doa Nabi terlalu banyak. Saya pilih yang utama. Saya pilih yang utama. Saya masukkan 20. Ada lagi yang utama juga, no? Tapi kita amal yang ni dulu. Dah 10,000 orang beli ni, no? Sudah puluhan ribu yang beli di online tu. Alhamdulillah, setiap hari. Niat saya satu saja. Semua rahsia yang Allah turunkan, semua rahsia fadilat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, insya-Allah ada dalam zikir-zikir hadis pagi dan petang ini. Pakai amal, insya-Allah dapat rasa sendiri kelainan dia, keberkatan rezeki, ketenangan hidup. Allah bantu selesaikan masalah, insya-Allah. 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 Semalam saya perangat kuah. Cerita dah. Tak ada nak baca zikir lagi. Maha suci Allah. Alhamdulillah. 9:30 perangat. Ni lepas tengok dalam ni tak apalah. Saya perangat kuah 9:30. Masuk dalam bilik nak salin jubah. Lepas tu terlalu letih. Tiap-tiap hari banyak macam-macam tiap hari. Kemudian 9:30 masuk bilik, salin-salin jubah, tidur. Ni semalam ni, cerita semalam ni. Jaga pukul 5, mandi-mandi apa semua siap apa. Pasal apa bau asap dalam rumah ni. Pergi di dapur, api tak tutup. 9:30 sampai 5:30. Tutup lah api tu, api duduk dalam tu. Subhanallah. Allah pelihara. Api tu duduk dalam tu lah. 8 jam tu sepatutnya habis dah. Lama tu. Saya parti lama, saya kata subhanallah. Alhamdulillah, Tuhan jaga. 8 jam tu habis dah, tak ada kuliah duha dah hari ni. Ya. No, tapi 5:30 api tak tutup duduk tang tu lah. Subhanallah. Kita baca zikir ni insya-Allah. Zikir-zikir ni dia merangkumi 20 ni semua dah, semua dah. Kesihatan daripada sihir manusia, binatang, kecelakaan, dendam orang. Semualah ada ni. Nak tunai hutang kan dengan mudah, dengan izin Allah, insya-Allah. Kita baca 1 sampai 20. Sama-sama nah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tak perlu ijaz dah kot Syam. Duk ijaz lah. Oh tak ijaz apa pun. Okey baik. Ini selawat. Selawat ada beratus. Selawat ada beratus-ratus selawat. Kalau yang memang Nabi ajak melalui mulut Rasulullah, maksudnya mai daripada Allah Ta'ala, ni nombor 1. Paling atas sekali daripada ratus-ratus selawat tu yang ni, nombor 1. Hadis sahih mai daripada mulut Nabi sendiri, ni. Hak lain pun boleh, tak ada masalah. Selawat lain, nariyah, semua boleh, semua mustajab.
Tapi yang paling deras ni, yang paling laju, tajam, yang ni lah. Ni daripada Nabi sendiri. Yang kita baca sehari berapa kali? Kan tahiyat awal, tahiyat akhir. 6 berapa kali? 6, 7, 8 kah? 9 kot lebih kurang. 5 lah. Selawat Ibrahimiyah ni kita baca dalam solat 5 kali. Kemudian yang ketiga, ni semua yang power-power. No, zikir hak saya pilih 20 daripada 1000 ni. Ribu tu semua saya dah pernah melihat zikir Rasulullah. Saya tak amal pun 1000 tu. Saya pernah membacanya daripada awal sampai habis. Kitab-kitab tu kan, saya tengok, saya pilih pilihlah. Yang ketiga ni pun yang besar juga, zikir 3 saat je. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Siapa yang belum dapat buku zikir ni angkat tangan. Percuma. Kita bagi percuma untuk mereka yang hadir ceramah perdana ni, cenderahati. Cenderahati dunia akhirat ni. Ni hadiah ni hak dunia dan akhirat punya hadiah ni. Dah lah makan pun ada hari ni tu, jamuan. Tu ada jamuan tu sekali. Siapa yang tak dapat boleh angkat tangan, sekali sukarelawan kami bagi. No? Kemudian yang kedua, kalau ada yang duduk di luar, boleh jemput masuk dalam, kosong. Selalu penuh, ramai. Hari ni bah tarik diri banyak. No? Saya kenal lepas, saya nak call lepas sendiri. Hak tarik diri ni. Dia habaq last minute, kita dah tutup penyertaan. Kesian bah lain kan. Okey. Zikir keempat ni orang panggil 3 qul. Kita lah panggil 3 qul. Ini antara wirid yang paling banyak diamalkan oleh Rasulullah setiap hari. Antara wirid yang paling banyak diamalkan oleh Rasulullah setiap hari adalah 3 qul. Kemudian yang kelima, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Yuhyi wa yumit pun boleh sahih, tak ada yuhyi wa yumit pun sanad tu sahih juga. Dua-dua riwayat hadis tu kedua-duanya sahih. Dua-dua boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nombor 7. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Nombor 9 ni Presiden Istighfar, penghulu istighfar yang ke-9 ni, ketua istighfar. Antara anak buah dia, astaghfirullah. Simple je, astaghfirullah. Tu anak buah dia. Yang kecil sikit. Tapi yang kecil tu pun dia punya fadilat dah besar. Cuba tengok hak zikir nombor 1 tu, apa fadilat dia. Yang ni ketua dia, ketua istighfar. Zikir 10. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nombor 11. Subhanallahi wa bihamdih. Zikir 12. Zikir 12 dengan 14 sama. 12 untuk pagi, 14 untuk petang. Lafaz dia sama, ada beza sikit saja. Kelebihan dia, Allah selamatkan, bebaskan 1/4 diri dan tubuh kita daripada api neraka. Kalau sebut sekali, kalau sebut 2, 2/4 tubuh kita, kalau sebut 3, 3/4, kalau sebut 4 kali zikir ni 4/4. Ada zikir Nabi sendiri yang sebut bilangan tu, jangan tambah, jangan kurang. Contohnya zikir nombor 13, nombor 12 ni Nabi yang sebut. Nombor 13 pun Nabi yang sebut 3 kali. Maksudnya kalau baca 2, dia tidak mujarab. Khasiat kelebihan hak Nabi begitu. Kalau baca 5 pun dia tidak mujarab. Dia kena 3 hak Nabi sebut tu. Dia lebih mendapat fadilat yang disebutkan oleh Rasulullah. Kalau zikir tu bebas, tak apa. Contohnya selawat. Kan, boleh selawat banyak mana pun. 800 boleh, 200 boleh sehari, 10 boleh, ikutlah. Kemudian, zikir 13. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Zikir 14 kita dah baca tadi, 12. Zikir 15. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir 16. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hak ni 8 benda tu. Banyak benda ni. Hak ni zikir ni, doa ni hadis sahih. Doa ni Nabi ajak. Hilang takut, 1. Hilang sedih dan kemurungan, 2. Malas dan lemah, 3. Kedekut, 4. Selesai hutang, 5. Selamat dari penindasan orang-orang zalim yang jahat. Ini doa ni sangat mustajab. Satu orang sahabat amal doa ni, dia kata, aku tidak lagi berhutang sehingga akhir hayat selepas mengamalkan doa ini. Sahabat tu nama Abu Umamah. Dia sampai duduk dalam masjid, hutang terlalu banyak. Nabi ajak doa ni,
sahabat amalkan, Allah mudahkan urusan untuk bayar hutang. Antara kelebihan doa ini, insya-Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang ni 7. Zikir ni 7. 7 tu bukan daripada saya. 7 itu dari Rasulullah. Nabi sebut 7. Pagi, 7 petang. Zikir ke-18. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Zikir ke-19. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Yang ni doa dari menjadi kufur. Tiap-tiap bulan hampir di Malaysia ni, hampir tiap-tiap bulan, 2 bulan sekali keluar ajaran sesat. Ajaran sesat yang sesat sungguh ni, bukan khilaf sikit-sikit ni. Ajaran sesat. Tapi ramai pengikut. Bahaya ajaran sesat ialah terutamanya yang ada ketua ni, sekali dia fanatik ikut, dia akan ikut sehingga akhir hayat. Selalunya begitu. Dia akan tinggal keluarga dia semua. Dia akan tinggal. Dia tinggal mak dia sampai akhir hayat. Dia tinggalkan ayah dia sehingga akhir hayat. Dia tinggal adik-beradik sampai bila-bila. Ini bahaya ajaran sesat. Ada yang membawa sehingga kufur dan murtad. Doa ni Nabi ajak berlindung dengan Allah daripada kekufuran. Ni doa ni. Satu orang kanak-kanak menghafal doa ini. Kenapa dia hafal? Dia kata dia mendengar ayahnya membaca setiap hari. Kanak-kanak tu sahabatlah zaman Rasulullah. Kemudian dia tanya ayah dia, kenapa baca doa ni setiap hari, pagi dan petang? 3 kali pagi, 3 kali petang. Ayah dia jawab, kerana aku mendengar Nabi membacanya setiap hari, pagi dan petang. Tengok? No? Kita kenapa anak main game? Sebab melihat ayahnya main game. Tu hari ni punya. Dia tiru. Betul ni bukan contoh, betul. Berlaku kan. Beza no. 2 beranak zaman Rasulullah dengan 2 beranak zaman kita. Zikir terakhir untuk pagi ni ialah zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, Shaddad ibn Aus. Ketika mana Nabi dan sahabat itu berdua, dua orang ya. Nabi kata, wahai Shaddad,
waktu kamu melihat manusia mengejar kekayaan dunia. Zaman kita tak? Zaman kita. Nabi kata, wahai Syaddad, bila kamu tengok orang keliling sedang mengejar kekayaan dunia, jangan tinggalkan doa ini. Mana doa ini? Ni doa nombor 20 ni. Doa nombor 20. Sebahagian orang berniaga sampai tinggal solat fardu. Sebahagian orang berniaga sampai tinggal puasa Ramadan. Dia tinggal 2 rukun Islam dia. Sebab sehari untung 2-3 ribu ringgit. Itu lebih bernilai bagi dia daripada solat dan puasa Ramadan. Wahai Syaddad, kamu tengok orang keliling kamu mengejar dunia, melebihkan emas dan perak, kata Rasulullah, baca doa ni. Allah jaga hati kamu, insya-Allah. Allah jaga hati kita. Amin. Doa dia yang Nabi baca setiap hari ni, kita sama-sama baca. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Try baca enggak? 1, 2, 3. Allahumma inni wal-'azimata 'ala ar-rushd. Tak bunyi apa tu oi. Dewan nak penuh dah, sikit lagi je belakang tu. Sekali lagi baca dengan saya lah. Kita baca sekali bagi lancar sikit. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal-'azimata 'ala ar-rushd وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم Innaka anta 'allamul ghuyub. Pasal apa tak lancar? Pasal tak pernah baca.